Sebenarnya saya masih lagi terpegun dengan Tehran ataupun Iran ni sebenarnya, sebab walaupun dikenakan sekatan ekonomi sanction yang begitu lama oleh negara-negara barat, terutamanya US dan Eropah, tapi Tehran dia boleh membangun, dia boleh maju sebenarnya. Kalau kita tengok kehidupan di Tehran ni, dia sangat damai. Dia tak adalah seperti mana yang diwal-walkan oleh media barat beritahu dekat Tehran, macam-macam lah yang kita dengar kan. Tapi saya rasa sepanjang saya dah di sini dua hari, saya rasa macam okey je. Tehran ni best sebenarnya, sebab negara dia maju, penduduk dia pun baik, ramah. So dia memang welcoming kita sebenarnya.